So pada aplikasi ni, so pada aplikasi ni, puan-puan cuba klik pada pengurusan beasiswa dan bantuan kewangan. So kalau klik, katalah klik tadi, so dia tak pergi pada so try klik dulu. Sebab bila klik nanti memang akan ada macam-macam situasi lah. Ni contoh. Tuan-puan pergi sampai sini tak? Ke ada yang tak pergi sampai sini lagi? Kan? Dah selesai pergi. Tak lagi kan? Tak sampai. So mana yang tak dapat kat sini, so mungkin dia pergi pada login kan? Betul tak? Dia pergi pada page login. Tak apa. Tunggu dulu. Okay. So saya minta bayar dulu sekejap. Mana ada yang tak selesai tak balik. Tadi bila korang dah klik pada aplikasi iSave, sepatutnya korang akan dibawa ke page macam ni. Tapi saya tahu mesti ada yang tak sampai page yang ini. Belum kan? Apa, jangan risau. Sebab untuk eksersis kita yang pertama ni, kita akan buat penetapan peranan terlebih dahulu. Kenapa korang tak dapat ke sini? Sebabnya adalah korang belum ada peranan dalam sistem iSave. Sebenarnya lagi kalau korang yang baru first time nak masuk ke dalam sistem iSave, memang korang tak dapat peranan lagi. Jadi sebelum saya nak prosedur, so saya nak ingatkan kepada tuan-tuan, so nanti tuan-tuan nak bagi tunjuk ajar ke yang lain-lain pun sama juga. So ada 3 perkara yang perlu ada sebelum tuan-tuan boleh menggunakan iSave. Satu yang pertama tadi adalah IDB. ID di IDB perlu ada. So samalah IDB sebenar ataupun training perlu ada dulu. So macam tadi kita dah buat dululah. Yang first step kita kena register ID dulu, register pengguna di IDB training. So selesai kita dah register pengguna di IDB training, sama juga kalau sebenar pun kena ada ID pengguna di IDB sebenar. Seterusnya yang kedua, perkara yang kedua yang perlu ada adalah peranan. Peranan untuk menggunakan BKP, modul BKP. So kita akan gunakan peranan sebagai guru beasiswa. Macam mana tuan-tuan nak semak tuan-tuan telah diberi peranan? Tadi bila klik saja iSave, tuan-tuan dah masuk dalam sistem ni. Ada yang terus nampak PBM. Ada tak yang mana yang dah biasa tu memang akan nampak PBM? Ada serta tuan-tuan yang tak nampak PBM ni. Ada serta yang akan nampak belum. PBM yang warna merah tu. Kan? So kalau nampak navigasi sistem ni, maksudnya tuan-tuan klik dekat ujung tu, kita tengok sebut peranan adalah ibu bapa. Sebab secara default dia, daripada ID ni kita akan setkan peranan sebagai ibu bapa. Tapi sebenarnya ibu bapa tak boleh akses pun kat sini. So dia kalau dia akses pun dia tak nampak apa pun kat sini. So sekarang ni kita akan buat untuk bagi peranan kepada tuan-tuan lah. Tapi untuk bagi peranan ni, so kita bagi akses hanya JPN, PPD, pegawai JPN, pegawai PPD dan PGP sekolah sahaja yang boleh akses untuk penetapan peranan. So jadi kat sini, so nanti bila balik nak buat training kepada rakan-rakan yang lain, so kena pastikan mereka dah ada peranan juga. So kalau tak ada peranan, kena minta lah sama ada JPN, PPD ataupun PGP. Bagi senang di sekolah, kita minta PGP lah untuk assign siapa guru-guru ataupun PSC yang terlibat untuk bantuan PGP. So sebelum ke peranan, satu lagi. Tadi yang kedua peranan Yang ketiga, perlu ada akses kepada modul BKP. Macam ni contoh. So kita klik pada modul PPM, dashboard, klik peranan, nama peranan. So akan nampak kad untuk
BJP. Okay, macam ni. Ada nampak cat ni. So yang ketiga ni mungkin tuan-tuan tadi dah nampak peranan, tapi kad ni belum keluar. Betul? Sebab kita belum bagi tuan-tuan akses kepada kad BJP. Kalau macam puan mungkin sebelum ni buat BS kan dengan puan akan nampak BS sahaja. Tapi kan BS pun tak nampak BS kan? Ini tak ada. Sebab kita belum bagi lagi. So jadi 3 perkara yang saya cakap tadi yang tuan-tuan kena ingat. Satu, kena ada ID GIMA. Yang kedua, kena ada peranan. Yang ketiga, kena dapat kad akses untuk modul BJP. Okey, jadi siapa yang perlu bagi peranan? So kita bagi pada JPN, PPD dan PGP. Okey, so jadi step yang pertama ni kita akan minta pegawai JPN lah, JPN dengan ada PPD kan, saya rasa ada PPD. So kita akan minta bantuan pegawai JPN dan PPD untuk bagi peranan kepada cikgu-cikgu yang datang hari ini. Okey, cara dia, okey, so yang ni minta peranan untuk pegawai JPN dan PPD. Simple saja. Okey, so yang cikgu tunggu dulu. Okay, so untuk pegawai JPN, so first pegawai JPN dulu lah. So yang belakang tu pegawai JPN Sarawak. Sabah punya pegawai JPN yang mana? Oh, okay, tuan. Tengah ni lagi ya? Oh, belum lagi. Ya, ini kita kena tunggu. Okay. Make sure ada tak boleh JPN. Okey, so untuk pegawai JPN, saya minta tolong tuan-tuan pastikan peranan tuan-tuan di atas sana tu ada pentadbir JPN. Ada tak? So, by default selalu kita akan bagi JPN/bahagian. So, kita ada satu lagi pentadbir JPN. Kalau PPD, dia ada admin PPD. Ada tak? Dia ada tak admin PPD? Tapi yang real ada. Yang real? Staging tak ada? Tak apa. Kalau admin PPD kita cik yang ada admin PPD. Ni untuk kita akses peranan. Cik kena masuk guru ke ID sendiri? Guru kan? Okey. Okay, so untuk JPN, so saya tunjuk pada JPN dulu. So untuk JPN, so once tuan-tuan dah ada ID peranan sebagai pentadbir JPN, so sekarang ni kita nak daftarkan peranan kepada cikgu-cikgu yang lain. So cara dia, tuan-tuan klik pada pengurusan sistem. Itu di mana dapat? Pengurusan pengguna. JPN dulu. Pengurusan sistem, pengurusan pengguna. Sampai hilang kita berjanji kalau berada. Okay, so tuan-tuan masukkan IC. Okay, tadi saya juga nak bagi tahu. Okay, untuk maklumat guru, maklumat PGB, maklumat JPN dan juga PPD. So sistem IC baca daripada operasi. Okay, sistem baca daripada operasi. Okay, untuk kita kena pasti local entity, guru, PPD, JPN dan juga PGB berada di mana. Okay, macam mana IC nak tahu cikgu berada di sekolah mana, JPN berada di mana, kita baca daripada operasi. So jadi syarat dia yang kat sini untuk guna IC yang kita nak registerkan tu perlu wujud dalam e-operasi dulu. Kalau tak wujud, sistem tak boleh nak baca lah. Sebab kita tak tahu nanti dia berada di sekolah mana. Jadi kita masukkan IC. So kita klik cari.
IC klik cari. Kalau dia jumpa, kalau tak jumpa dia akan message bagi tahu tidak dijumpai. So maksudnya mungkin ada salah, ada space. Misalkan kadang-kadang bila kita copy paste, mungkin ada space dekat situ. Sama ada space dekat depan atau space dekat belakang. Pun tak boleh jugalah. Okay, so kita cari IC yang dapat. Okay, dan kalau wujud, kalau IC wujud, dia akan keluarkan nama sekali. Okay, so nama telah wujud, klik untuk semak. Okay, so sekarang ni untuk semak, dia akan keluarkan nama pengguna tadi tu lah. Okay, nama cikgu tadi ataupun nama PPT dan cikgu enter. Kalau macam yang lain tu pun mungkin dia akan keluar. Alright, untuk tetapan peranan. Okay, untuk tetapan peranan. Okay, cikgu saya minta sekejap sebab saya nak tunjuk dekat JPN dulu untuk tetapan peranan. Kan JPN Confuse nak letak peranan nanti cikgu tak dapat peranan. Okay, so sekarang pada peranan. Okay, pada peranan. Okay, untuk JPN boleh nampak peranan sekolah, JPN, PPD dan PPD. Maksudnya di sini, JPN kita bagi akses untuk tetapkan peranan kepada pegawai PPD, pegawai di sekolah sekali. Maksudnya, boleh tetapkan peranan PPD, PGB dan guru. So, maksudnya JPN ni dia ada bagi tinggi lah. So, dia boleh setkan peranan di JPN juga, PPD, PGB dan guru. Okay, kalau untuk PPD hanya nampak sekolah dan PPD sahaja. Maksudnya PPD tak boleh nak assign JPN. Okay, so dia ke bawah lah PPD dan sekolah. Kalau PGB hanya nampak sekolah sahaja. Maksudnya kat sini, kalau ada perubahan user, maksudnya perubahan guru bantuan di sekolah, PGB boleh tukarkan peranan. So tak perlulah nanti kalau tiba-tiba macam hari ni, contohlah Tuhan datang hari ni, so masa kita nak live nanti Tuhan dah tukar kepada PSC yang lain, cikgu yang lain. So tak perlu nak minta JPN tukarkan, tak perlu nak minta PPD tukarkan, just minta PGB tukarkan sahaja. Ataupun sekolah perempuan ramai murid, so kita nak lantik murid yang nak lantik dulu, ada 2-3 orang pun juga, so boleh minta PGB juga. Unless PGB tak ada, baru boleh minta tolong pada PPD. Kalau PPD tak ada, baru boleh minta kepada JPN. Okay? So, untuk asal peranan, sekarang ni kita nak asal peranan sebagai guru beasiswa kan? So, klik pada sekolah. Sekolah, so kita ada 2 peranan di sini. So, boleh pilih guru beasiswa dan guru penyelaras bantuan. So nak senang pilih dua-dua lah. Tapi untuk BKP kita guna peranan sebagai guru beasiswa. Okay, kalau tadi ada ibu bapa kan, so nanti jadi ibu bapa. Sebab kalau ada ibu bapa nanti cikgu tak boleh nak nampak takvim. Okay, so apa beza guru penyelaras dengan guru beasiswa ni? Kalau cikgu buat takvim, cikgu dapat dua-dua kan, guru penyelaras dan guru beasiswa. Okay, actually dari segi proses kerja dia adalah guru beasiswa dengan guru penyelaras ni adalah orang yang akan meneruskan bantuan di sekolah. Cuma beza dia dekat sini, untuk guru beasiswa sukan, beasiswa kecil persekutuan dan projek khas asrama penuh, dia guna nama guru beasiswa. Kalau selain daripada itu, bantuan yang lain-lain itu kita guna nama sebagai guru penyelaras. Macam kuam, dia guna guru penyelaras. Itu yang beza. So, BKP, guru beasiswa. Alright. Okay, so kita dah siap peranan. Yang ketiga, tadi kita ada 3 syarat kan? Syarat 1 ID, syarat peranan, syarat ketiga adalah kad. Okay, untuk bagi tetapan kad, klik pada tetapan tambahan. Okay, sekarang macam cikgu ni kita bagi dia BS saja. Macam puan tu, dia akan nampak kat punya dia ada nampak puan dengan BS. Sekarang kita nak tambah untuk BKP. So, cari
BKP. Keyword saja BKP dia akan keluar nama penuh, gambar. Okay, so contohnya kita nak tambah lagi untuk kuat pula. So kita tambahlah kuat. Kalau kata tiba-tiba macam contohlah, kita dah bagi 3. Lepas tu kita nak bagi dia 1 je. Tak nak cikgu ni buat banyak-banyak. Kita nak cikgu ni fokus buat BKP saja. Kita langkahlah. Okay, so kita bagi BKP selesai. Bawah-bawah ni semua tak payah dikemas ini. Abaikan. Terus tekan butang simpan. Okay, so dah tekan butang simpan, kita taklah cikgu tu try semula. So bila try semula, dia akan dapat nanti kat sini nampak guru BPM dan dia akan nampak peranan guru beasiswa atau guru penjelaras. Okey. So untuk JPN, PPD okey? Boleh kan? Okey, jadi exercise yang pertama untuk JPN dulu, JPN dan PPD. So mana cikgu-cikgu yang tadi yang bila kita buka cikgu tadi, mana yang cikgu-cikgu yang bila dah masuk ISIM tak nampak macam ni. Okey, minta jumpa dengan PPD ataupun JPN. Untuk PPD dan JPN assign peranan. Boleh? Sama juga kalau cikgu dah nampak BBM tapi tab tak nampak tab BKP. Jumpa dengan JPN untuk dapatkan tab BKP. Boleh? Ramai tak? Cikgu yang tak ada. Sabar ramai tak? Ramai. 18 yang dah ada peranan berapa orang? Kan? Ramai. Kalau ramai, Mimi dengan Syamimi. Syamimi tolong kat sini. Ucup tolong buat ni Okey, so sementara tu tim saya ada, so boleh minta bantuan tim saya juga untuk bagi peranan. Mesti dah nampak belum? Semua dapat.